Tindakan seorang penganggur memandu dalam keadaan laju di Lebuh Raya berjaya membongkarkan kegiatan jenayahnya apabila dia ditahan bersama dadah jenis ekstasi bernilai hampir RM600,000 Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Alor Gajah Superintenden Ahmad Abu Bakar berkata suspek berusia 33 tahun itu ditahan di Lebuh Raya Pedas Air Keroh dan didapati lelaki terbabit memandu dalam keadaan mencurigakan. Menurutnya, pemeriksaan lanjut ke atas kenderaan jenis Proton S70 yang dipandu suspek menemui bahan terlarang itu yang disembunyikan di dalam sebuah beg berwarna hitam di tempat duduk belakang. Katanya siasatan mendapati suspek dipercayai baru 5 bulan aktif dalam kegiatan pengedaran dadah itu. Dadah yang dirampas dipercayai untuk pasaran tempatan dan dianggarkan boleh digunakan oleh seramai 13,147 penagih. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Alor Gajah pada Selasa 21 April. Beliau berkata berdasarkan soal siasat awal, suspek mengakui ini adalah kali pertama dia membawa bekalan dadah ke kawasan selatan.